Pesara Polis sewakan 4 kereta sendiri, 9 kereta pajak guna sistem Go Greenmatic. 8 bulan sewaan RM121,237, untung RM61,622. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid, saya merupakan pengasas kepada Go Greenmatic. Go Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, kali ni saya nak kongsi satu lagi kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni adalah pesara polis. Sekarang ni dia sewakan 4 kereta dia dan 9 kereta pajak menggunakan sistem Go Greenmatic. So dalam masa 8 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM121,237 dan dapat untung RM61,622. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Bros Car Rental. Okey, ini adalah senarai kereta yang dia ada. Banyak kereta dia ada. Dia ada Estima, Honda City, Beza, Azia dengan Alza. Alright. So daripada kereta ni, 4 kereta dia sendiri dan 9 kereta pajak lah. Okey, Bros Car Rental ni dia sertai Go Greenmatic pada 9 April 2024. Masa dia sertai Go Greenmatic, dia mula dengan Estima 2015 dan Persona 2011. Okey, dia ni pesara polis tinggal di Kuala Lumpur. Okey, ini adalah rekod sewaan dan untung kasar beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 14,066, untung dia 4,566. Februari sewaan dia 7,882, untung dia 3,168. Mac sewaan dia 14,199, untung dia 9,319. April sewaan dia 13,584, untung dia 6,902. Mei sewaan dia 18,759, untung dia 9,021. Jun sewaan dia 16,910, untung dia 9,335. Julai sewaan dia 14,887, untung dia 5,742. Ogos sewaan dia 20,950, untung dia 8,635. So daripada Januari sampai Ogos 2025, jumlah sewaan dia 121,237, untung dia RM61,622. Okey, begitulah kisah kejayaan tim Go Greenmatic. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak belajar, nak tambah pendapatan dalam bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic? Tak kisahlah you pesara ke, masih kerja ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, suri rumah ke, duduk kampung ke, duduk bandar ke, tak duduk Malaysia pun boleh buat bisnes kereta sewa ni dengan Go Greenmatic. So kalau you nak sertai tim Go Greenmatic, yuran RM300 sahaja setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk you tapis pelanggan, sistem untuk you senarai hitam pelanggan, dan kalau you perlukan kereta ataupun motor pajak, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor pajak. Okey, kalau you nak join tim Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join tim Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.